Hai, Assalamualaikum. Okey, ini video semalam. Saya ada masak ayam ala Thai. Okey, mari kita masuk dapur. Okey, ini ada ayam yang saya dah gaulkan bersama serbuk kunyit dengan garam. Kita goreng separuh masak. Lepas tu kita siapkan bahan chopper dia. Kita perlukan bawang putih yang banyak, cili padi hijau, cili padi merah, cili besar. Lepas tu masukkan akar ketumbar, nak dia lebih wangi. Kita chopper sampai dia macam ni. Lepas tu kita panaskan minyak. Kita tumis bahan-bahan yang kita chopper tadi sampai dia harum. Lepas tu kita gaul rata sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita tambahkan sedikit air biar dia tak kering. Okey, tujuan dia tak kering. Lepas tu kita gaul rata. Masukkan daun limau purut. Lepas tu kita gaul rata. Masukkan garam. Kalau korang nak ganti sos ikan tu pun boleh. Lepas tu masukkan seasoning. Gaul rata biar dia sebati. Yang ni saya dah tambahkan sedikit air balik. Dan masukkan gula merah. Gaul rata. Masukkan sos tiram. Gaul-gaul biar sebati. Bila dah sebati macam ni, baru kita masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Jangan lupa kita gaul balik biar rata, biar sebati dengan sambal dia. Okey, lepas tu saya ada masukkan jus limau nipis, nak bagi dia masam-masam. Kalau korang nak ganti dengan air asam jawa tu pun boleh. Gaul rata. Lepas tu masukkan daun ketumbar. Yang ni wajib biar sedap. Jangan lupa kita gaul balik. Yang ni korang boleh cek rasa dia. Memang sedap lah. Yang ni kita makan bersama dengan nasi panas dengan telur dadah. Memang padu. Okay, thank you for watching. Bye.